Kenapa pada tripod ni boleh ada kamera? Dia nak skodeng kita ke? Kau biar betul lah Bras. Jangan buat benda pelik-pelik. Kan, dia bukan nak buat untuk skodeng kita, tapi nak memudahkan pengguna. Aku rasa idea dia buat macam tu supaya tidak membebankan telefon untuk rakam lah, untuk running apps at the same time. Bila kita on je dia, kamera ni akan digunakan untuk detect muka dan juga lock. Contoh sekarang, kita letakkan dekat sini dan kita onkan dia. Kita bagi dia masa untuk cari muka aku kat mana. Nak elak korang confuse, aku kepitkan je dengan lighter Zippo dekat atas. Sekarang ni kita cuba bergerak dan korang tengok kamera tu dia dah lock muka aku tanpa gunakan sebarang apps dan dia akan ikut je pergerakan. Jadi kalau kata korang buat live dan bergerak-gerak, style lah, senang lah kan. Tak payah nak ada cameraman. Dia ni pun ada gesture recognition. Artinya kita kalau contoh kita buat signal OK, dia ambil gambar. Kita buat cara stop, dia akan stop. Dan ada beberapa lagi lah. Dekat sebelah tepi pula ada remote. Ini bolehlah digunakan bila-bila rasa diperlukan. Manual ringkas ada diberikan. Nak cas dia guna Type-C. Kabel pun dia ada bagi sekali. Didatangkan dalam kotak. Andai kata korang beli dan jadikan hadiah kepada mereka yang korang rasa akan gunakan benda-benda macam ni, nice. Sebagai penggiat outdoor, aku tak rasa aku akan pakai dia ni. Tetapi kalau kata aku buat video statik kat dalam bilik, ataupun aku buat live di mana kalau korang tengok tempat aku ni keliling barang kan. Jadi intinya bila aku buat live, kamera aku boleh letak dekat tengah je dan aku boleh bergerak-gerak di keliling bilik untuk menunjukkan barang tanpa perlu aku berusaha lebih nak mengalih-alihkan kamera. Dia datang memang berpisah macam ni. Ada dua set. Tang ni je lah mungkin kekurangan sikit. Kalau lah kata kaki dia boleh sekali je, mungkin lebih memudahkan untuk membawa bergerak-gerak kan. Pada masa sama, dekat bawah dia ni jenis yang screw type. Mungkin kita boleh kawinkan dengan kaki jenis yang lain juga. Ini aku rasa terletak pada kreativiti masing-masing. Korang rasa macam ni? Letakkan kat komen.